Pernah tak masak peria katak tapi tak lalu nak makan sebab rasa dia pahit sangat? Kuali nak tunjuk tip and trik mudah untuk kurangkan kepahitan peria katak supaya lebih sedap dimasak. Pertama, hiris peria ikut ketebalan yang korang suka. Lepas dah hiris, masukkan peria ke dalam mangkuk, taburkan garam secukupnya ke seluruh bahagian peria, kemudian gaul rata. Tekan-tekan sikit supaya garam meresap ke dalam peria. Biarkan peria tu seketika selama lebih kurang 10 minit macam tu. Lepas 10 minit, korang akan perasan ada cecair keluar daripada peria. Cecair itulah yang buat rasa pahit. Lepas 10 minit, buang semua cecair tersebut dan bilas peria tadi sampai bersih. Senang kan? Tip ni memang mudah je. Peria katak tetap rangup dan sedap. Dah boleh masak. Selamat mencuba!